dalam dunia moden, pembaziran makanan semakin meningkat. Tapi, bagaimana jika sisa agro mampu menjadi produk premium bernilai tinggi? Pada awalnya, kami memang menjual cendawan segar. Tapi, hari demi hari, kami mendapati kerugian yang besar. Isu utama dia, cendawan yang cantik tu dapat digunakan 70% saja. Selebihnya, 30% dibuang begitu saja. Oleh itu, kami membuat inovasi yang menukarkan sisa dia menjadi rasa. Rugi! 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 Aku mahukan inovasi! Inilah dia produk hasil inovasi yang dijamin sedap, sihat, berkhasiat, super crunchy dan yang paling penting, tahan lama. Okey, kita teruskan dengan profil kandungan dan nutrisi. Profil kandungan dan nutrisi ini berdasarkan uji kaji daripada Makmal Chem Lab. Kita teruskan dengan carta pie. Okey, berdasarkan carta pie yang korang nampak ni, 45% penggunaan cendawan goreng. Lepas tu kita masukkan lagi 33% bawang goreng. Lepas tu kita masukkan 11% penggunaan cili kering dan 8.8% penggunaan gula perak, dan yang terakhir sekali 2.2% penggunaan cukup rasa daripada Maggi. Lepas tu kita teruskan dengan kandungan protein yang terkandung dalam setiap 100 gram ialah 21 gram. Lepas tu kita teruskan dengan tenaga yang terhasil ialah 543 kilokalori. Kita teruskan dengan inovasi proses dan proses penghasilan. Dari Polyagro PMS, produk tempatan penuh kualiti. Cendawan segar dipilih rapi, digaring sempurna bau pun wangi. Pedas manja, rangu berderai, sekali coba pasti nak lagi. Dengan nasi panas pun dah cukup, makan roti pun jadi syok sendiri. Resepi istimewa, rasa asli dibuat penuh teliti. Tak perlu lauk yang lain, sambal dibuat semua jadi lain. Sambal garing cendawan, pedas rangu memang padu. Sekali rasa, takkan lupa, confirm nak tambah lagi satu. Sambal garing cendawan, Polyagro PMS kebanggaan. Makan pagi, tengah hari, malam, semua waktu jadi nikmat. Polyagro PMS kebanggaan. Makan pagi, tengah hari, malam. Buka penutup terus terliur, bau sambal buat hati terpikat. Tak berminyak, tak muak di mulut, makan sikit pun dah cukup sedap. Untuk pelajar, untuk keluarga, untuk peniaga pun sesuai. Harga berpatutan, kualiti dijaga, produk tempatan kita sokong sama-sama. Cendawan garing, sambal menyengat, gabungan rasa yang tepat. Bukan biasa-biasa, ini sambal luar biasa. Sambal garing cendawan, pedas sanggup memang padu. Sekali rasa, takkan lupa, confirm nak tambah lagi satu. Sambal garing cendawan, Polyagro PMS kebanggaan. Satu bawang memang tak cukup, kena beli lebih baru puas. Nak makan simple, nak makan mewah, sambal ni tetap menyerlah. Hadiah pun sesuai, semua suka. Sekali cuba, terus jatuh cinta. Sambal garing
Okey, dari segi impak, ekonomi dan pengiktirafan. Daripada aspek ekonomi, kita telah menyasarkan sebanyak RM60,000 pada tahun pertama dengan margin keuntungan sebanyak 65%. Daripada segi aspek sosial pula, kita telah menyasarkan dan memenuhi keperluan diet vegetarian dan individu yang alahan makanan laut. Dari segi aspek kelestarian alam pula, kita telah mengurangkan pembaziran sumber agro cendawan tiram di Malaysia. Okey, daripada segi aspek pengiktirafan, kami baru-baru ini telah memasuki pertandingan inovasi di Shah Alam iaitu iMind 2.0. Kami telah mendapat anugerah emas, anugerah inovasi terbaik dan anugerah naib juara daripada kategori Food Innovation and Security. Kami juga mendapat Best Innovation Idea and Best Decoration Boot bagi iMind 2.0.